Kalau aku dekat rumah aku tidur kan. So baik aku tidur kat klinik dapat duit. Betul. Actually that's the idea. Betul tak? So aku pun lokum lah 24 hours punya klinik apa semua. Dan sebulan sebelum aku nak kahwin, aku tergerak hati, susah ni. Gaji aku masa tu, gaji lokum aku dah sama macam gaji aku kerja. Yes. You may get So that. aku dapat gaji double. So aku fikir So macam dengar tu. Rajin-rajin lah lokum. Nanti korang punya gaji sama banyak. Okay. Tapi berapa jam sehari? Aku punya kerja masa aku MO, aku kerja 8.30 pagi 8 pagi sampai 5 petang kan. 5.30 macam tu. So 5.30 atau pukul 6 tu aku dah masuk lokum. Sampai pukul 12 malam. Kadang-kadang kau akan overnight pula lah. Ya, kalau hari Sabtu Ahad aku akan ambil 24 hours punya lokum. Kalau aku tak balik kampung lah. So biasanya 2 minggu sekali aku balik kampung. So aku akan ambil 24 hours. Sometimes klinik-klinik baru kadang-kadang tak banyak pun patient. So actually you are pay, you are sleeping but you get money. Betul tak? Sampai sekarang You are paid to sleep. Ayat dia. Kerjaya yang terbaik sebenarnya. Betul. Tidur bangun cik. Kau punya Mei kan. Cik masuk duit. Itu sebabnya bila on call orang nak macam tu. Betul. Tidur waktu on call tapi tak ada patient. Ya. Harapan. Tapi harapan tinggal harapan lah. Kalau zaman sekarang ni tak ada lah. Hangus lah harapan.